Kesalahan yang selalu dilakukan oleh pelajar lepasan SPM semasa memohon kerja dan semasa sesi temuduga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan beberapa kesalahan biasa yang selalu dibuat oleh pelajar lepasan SPM apabila memohon kerja dan menghadapi sesi temuduga. Sebenarnya, ramai pelajar gagal bukan sebab mereka tak pandai atau tak layak, tetapi sebab kurang persediaan. Jadi, saya harap dengan perkongsian ini, kami boleh bantu anda untuk elakkan kesalahan yang sama. Kesalahan yang pertama adalah mohon kerja secara asal hantar. Hantar je. Ramai pelajar nampak iklan kerja terus hantar resume tanpa membaca description dan tanpa faham tugas jawatan tersebut. Ada juga yang guna satu resume yang sama untuk semua jenis kerja. Perkara ini buatkan majikan rasa calon tersebut tidak serius dan tidak benar-benar berminat dengan jawatan yang dimohon. Jadi ingat, mohon kerja bukan sekadar hantar resume, tapi kita kena faham dulu kerja tu bagaimana, sesuai tak resume ni untuk pekerjaan ini. Kesalahan yang kedua adalah resume tidak kemas dan tidak profesional. Antara contoh kesalahan yang selalu berlaku adalah dalam resume tu banyak kesalahan ejaan, penggunaan bahasa yang rojak, gambar tidak sesuai, contohnya pelajar meletakkan gambar selfie mereka ataupun gambar yang berfilter sampai macam tutup muka asal mereka. Serta terdapat maklumat yang tidak lengkap, contohnya tak ada nombor telefon, lepas tu menggunakan email yang tidak proper ataupun tidak sesuai. Resume adalah first impression kita kepada majikan. Jika resume kita tidak kemas, majikan akan fikir kita seorang yang tidak teliti dan tidak profesional. Jadi, gunakan email yang nampak profesional dan pastikan semua maklumat penting disertakan. Jika kita ada email zaman-zaman dulu yang masa kita budak-budak ataupun kanak-kanak, buat email baru yang lebih profesional. Kesalahan ketiga ialah tidak buat research tentang syarikat dan pelajar datang interview kosong. Tak tahu apa-apa pasal syarikat tersebut. Bila ditanya, syarikat ni buat apa? Atau kenapa berminat dengan jawatan tersebut? Ada yang jawab tak pasti atau hanya diam. Ada yang, main datang je. Tak tahu apa-apa pasal company ni. Sebenarnya, research atau pencarian tak ambil masa yang lama pun. Cukup sekadar kita tahu background syarikat tu. Produk apa yang dia buat ataupun servis apa yang ditawarkan dan jawatan yang dipohon. Ini menunjukkan kita seorang calon yang bersedia dan serius. Kesalahan keempat ialah datang lambat atau sampai tempat-tempat masa interview. Datang lambat memberi gambaran yang kita ni tidak berdisiplin. Dan pelajar selalu menggunakan alasan yang tidak kukuh ataupun tidak relevan lah. Contohnya cakap, tadi traffic jam, hujan, saya sesat tadi. Selalu alasan-alasan ni tidak diterima lah. Jika calon itu adalah calon yang baik atau bertepati masa, dia akan datang sekurang-kurangnya 15 hingga 20 minit lebih awal supaya ada masa untuk tenangkan diri dan bersedia. Kalau kita datang, interview kita pukul 2, kita datang pukul 2. Kita datang terus nak masuk. Kita tak prepare apa lagi. Barang-barang kita lagi. Macam tu. Seterusnya, penampilan tidak sesuai. Penampilan adalah benda yang sangat penting. Ia memainkan peranan penting. Ada pelajar datang interview dengan pakaian terlalu santai, baju tak gosok, tak kemas, kasut pakai kasut yang tak sesuai, contohnya kasut terkotor ke, pakai slipper ke. Tak perlu pakai pakaian mahal. Tapi yang penting pakaian tu kemas, bersih dan sopan. Penampilan yang baik menunjukkan kita menghormati majikan dan peluang yang diberikan. Jawapan terlalu pendek dan tidak yakin. Kesalahan seterusnya ialah cara menjawab soalan interview. Ramai pelajar menjawab terlalu pendek seperti ya, tak atau entahlah, tak tahu. Ada juga yang tidak buat eye contact dan bercakap dengan suara yang terlalu perlahan. Ya, kita tahu masing-masing gemuruh tapi cuba buat eye contact semasa sesi temuduga.
Interview bukan hanya menilai jawapan kita, tapi dia nak tengok macam mana kita berkomunikasi, macam mana kita bercakap dan keyakinan diri kita macam mana, confident kita macam mana untuk melawan rasa nervous kita tu. Kita perlu buat latihan bercakap dan praktis supaya dia membantu untuk meningkatkan keyakinan kita. Jadi apabila kita pergi interview, walaupun kita nervous, kita still boleh bercakap dengan baik. Seterusnya, tidak boleh menceritakan tentang diri sendiri. Soalan tell me about yourself. Hampir semua syarikat akan tanya. Namun ramai pelajar bela untuk jawab soalan ini. Dan mulalah dia akan bercakap ataupun memberi jawapan tapi cerita tu tak tersusun. Kejap ini tiba-tiba masuk topik lain. Ada pula pelajar yang cerita terlalu ringkas sampai macam tergantung ataupun terlalu panjang. Jadi, soalan ni sebenarnya peluang untuk perkenalkan diri kita dengan baik dan cara kita untuk yakinkan majikan bahawa kita sesuai untuk jawatan tersebut. Tidak bertanya soalan kepada interviewer. Kesalahan terakhir ialah tidak bertanya apa-apa soalan apabila interviewer memberi peluang. Bila kita tak tanya soalan, majikan akan fikir kita ni tak minat ke? Ataupun kita sekadar datang cuba nasib. Soalan ringkas, macam contohnya tanya je, kalau saya kerja sini, rehat berapa kali? Ada latihan yang disediakan ke? Lepas tu, boleh tak explain job description saya ni macam mana dengan lebih detail? Cuba tanya soalan apa-apa. Jadi, apabila kita tanya soalan, diorang akan macam, pelajar ni ataupun kandidat ni betul-betul minat sebab dia tanya macam-macam soalan. Tanya macam-macam soalan. Ia akan buatkan majikan interested dengan awak. Kesimpulannya, kebanyakan kesalahan ini boleh dielakkan kalau pelajar membuat persediaan awal. Kegagalan semasa interview bukan bermaksud pelajar tak layak, tetapi kadang-kadang pelajar tak bersedia. Jadi, dengan persediaan yang betul, peluang untuk berjaya dan diterima kerja akan menjadi lebih tinggi. Jangan nampak kerja kosong terus pergi. Jangan. Kalau nampak kerja kosong tu, tengok, teliti, balik rumah, buat research. Ni jawatan mekanik, dia nak apa? Apa skill yang aku kena ada? Apa kemahiran yang aku kena ada? Bila dah confident, dah buat latihan, dah tanya orang sekeliling, baru pergi dekat company tersebut untuk mencuba sesi temuduga. Kalau lepas. Kalau tak lepas, kita balik, feedback balik diri kita. Apa aku salah tadi? Macam tu. Itu saja daripada saya. Terima kasih.